Rahnu mana yang menerima Gold by MAA? Okey, sambil-sambil nak buat breakfast ni, saya jawab soalan ni ya. Sebenarnya ada banyak Rahnu yang terima Gold by MAA ni. Beberapa daripadanya Rahnu Yapim terima, Koperasi KPDRM terima, Rahnu Exchange, Koperasi Anak Syarikat Bank Rakyat. Sebenarnya kita kena tengok juga tahu, bukan semua Rahnu Bank Rakyat tu terima. Kena tengok nama syarikat. Bila kita nak masuk, logo kat depan tu ada tulis ni, dia tulis. Kalau dia tulis dekat situ Koperasi Anak Syarikat Bank Rakyat, yang bukan betul-betul dengan Bank Rakyat. Kalau nak sebut semua memang banyak sangat. Harap dapatlah ya. Jadi tak ada alasan lagi mana saya nak hantar, mana saya nak masukkan. So tak ada alasan pun tak tahu. Mana-mana pun boleh. Tapi nasihat saya, sebelum pergi pastikan betul-betul Rahnu tersebut menerima Gold by MAA. Okey.